perkongsian saya pada malam ini dapat memberi input dan output kepada semua yang sudi menyertai live kita pada malam ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Awayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di dalam suatu ruang maya dan kita tidak tahu daripada mana kita datang, sebab saya tak tahu di mana telah disebarkan link-link ni yang akhirnya pada malam ini kita bertemu, dan tidak adalah niat kita pada malam ini melainkan untuk Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, pimpin kita, tunjukkan jalan cara macam mana nak beribadah dan menghambakan diri dalam keadaan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutamanya pada hari-hari ini. Hari-hari 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ini adalah hari yang paling terbaik sekali. Dalam hadis Nabi SAW sebut, ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ila Allah min ayyamil ashr. Tidak ada ibadah ataupun tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding 10 hari ini. Para ulama kata ini adalah 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah, dan pada malam ini adalah malam ke-7 Zulhijjah. Kita menjelang lagi 2 hari ataupun 1 hari sahaja lagi, beberapa jam sahaja lagi kita akan sampai kepada kemuncak hari itu, iaitu 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu adalah kemuncak kepada hari ini. Sampai para ulama mereka menyebutkan 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah ini lebih baik daripada hari-hari dalam bulan Ramadan. Saya tak salah cakap ni memang real dan memang betul. 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah ini lebih baik daripada bulan ataupun hari-hari dalam bulan Ramadan. Ini adalah pandangan daripada Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Dia sebutkan 10 hari lebih baik lagi. So, apa yang kita bayang, apa yang kita fikirkan, apa yang ada dalam fikiran kita bila kita kata 10 hari Zulhijjah lebih baik daripada bulan Ramadan. Sebab bagi kita, bulan Ramadan tu dah cukup hebat dah. Gandaan pahalanya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'alanya, kebaikan-kebaikan yang Allah telah curahkan. Rupanya ada hari yang jauh lebih baik lagi, iaitu 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ni. Maka selayaknya tuan-puan, kita hidupkan 10 hari pertama ni dengan segala bentuk kebaikan, ketaatan. Jangan biarkan satu detik waktu yang berlalu lidah kita ni tidak basah dengan zikrullah. Jangan biarkan waktu yang berlalu dengan sia-sia tanpa makna. Tidak lagi kita disebutkan dengan hal-hal yang tidak membangkitkan kebaikan dan iman kita. Sebab ini adalah hari yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka para ulama sebutlah kenapa hari ini terlalu hebat. Kenapa hari ini terlalu hebat? Sebab apa? Sebab terhimpun padanya ibadah-ibadah utama. Cuba tuan-puan senaraikan ibadah-ibadah utama dalam agama kita ni. Tak payah susah-susah. Kita lihat dalam rukun Islam je. Rukun Islam ada apa? Ada syahadah, ada solat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Itu satu. Kemudian kurban, sedekah, infak, bacaan Quran. Semuanya terhimpun dalam 10 hari pertama ni. Yang tidak ada hari-hari yang ada di dalam kalender hijrah Islam ni, tidak ada seumpama 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ni. Tidak ada terhimpun kebaikan dan ibadah sebesar 10 hari pertama. Maka bila kita faham, maka selayaknya untuk kita hidupkan hari ini, rayakan hari ini, bangunkan kebaikan padanya pada hari-hari ini,
dengan penuh kesungguhan, dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kekuatan, taufik dan kesihatan, kelapangan dan kesempatan untuk kita sama-sama diberikan kekuatan untuk melakukan ibadah pada hari ini. Itu sebagai mukadimah kita. Sebab kita nak bincang pada malam ini adalah tentang Hari Arafah. Apa maksud Arafah? Tuan-puan, apa maksud Arafah? Kita nak define dahulu sebagai mukadimah apa makna Arafah tu. Yang kita kata hebat hari ini, yang di dalamnya ada gandaan dan keistimewaan yang tidak ada pada hari-hari lain. Apa makna Arafah tu? Ain Rafata Marbutah. Apa yang ada pada hari itu? Arafah tu, terjemahan literal dia adalah tempat pengenalan, tuan-puan. Tempat pengenalan. Tempat kita saling mengenali. Tempat ataupun kita memperkenalkan diri kita. Ataupun tempat di mana kita saling mengenalilah tu Arafah. Kenapa dinamakan Hari Arafah dengan Arafah? Kenapa dinamakan dengan nama itu? Ulama' ada bincang panjang. Yang pertama, saya nak sebutkan 3 perkara ni tuan-puan. Catat. Yang pertama adalah kerana di sana Arafah itu tempat di mana bertemunya antara Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ke bumi, kan, maka para ulama' berbincanglah di mana tempat-tempatnya. Tetapi pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa itu di Jabal Ar-Rahmah, di tengah-tengah padang Arafah. Dan mereka melanjutkan pengenalan dahulu di dunia, dahulu di syurga untuk kembali bertemu di dunia. Itu makna Arafah. Mereka kembali untuk melanjutkan pertemuan dan hubungan itu di dunia, di bumi Arafah menjadi saksi hidup. Itu pertama, kenapa ia dinamakan Arafah. Boleh dapat? Boleh dapat tuan-puan? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kerana la ilaha illallah. Arafah itu adalah tempat hamba, manusia, makhluk seperti kita ni mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar pengenalan. Kita akan memang mengenal Allah di tempat itu dengan sebenar-benar pengenalan. Sebab itu namanya wukuf di Arafah. Orang-orang hari ini kan dah mula pergi haji, dah mula masuk ke tanah untuk melakukan ibadah haji. Mereka dah berkumpul di sana. Dalam keadaan mereka tidak membawa apa-apa pakaian yang selalu mereka pakai, tidak membawa status, pangkat, kedudukan, populariti ataupun apa-apa yang mereka miliki sebelum ini. Bila sampai ke padang Arafah, Allah Subhanahu Wa Taala nak mereka lunturkan segala apa yang ada, gelarannya, pangkatnya, untuk mereka ni melihat Allah, bertemu dengan Allah dengan diri mereka sendiri. Dan itu adalah tempat di mana seorang hamba ni kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ada doa yang mereka rakamkan, ada rintihan, ada munajat. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW kata Al-Hajj al-Arafah. Haji itu titik utama dia adalah di Arafah tu. Kalau tidak melakukan wukuf di Arafah, haji dia tak sah. Sebab antara part yang paling crucial sekali dalam haji adalah Arafah tu. Itu yang kedua, tempat hamba mengenal Allah. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah tempat di mana para malaikat menyaksikan manusia mengenal hakikat taubat dan kembali kepada Allah. Saya ulang. Yang ketiga adalah para malaikat. Tempat Arafah tu dinamakan Arafah kerana malaikat menyaksikan manusia ni dia kenal hakikat sebenar kehidupan. Sebab pada waktu itu, kita orang yang pergi haji ni, mereka adalah orang yang baru tahu tujuan kehidupan ni sebenarnya ke mana dan berapa langkah telah mereka menuju dan sebanyak mana taubat telah mereka ucapkan pada waktu itu. Manusia baru mengenal
mengenal hal itu. Dan para malaikat dalam hadis yang panjang, Allah kata para malaikat ni berbangga-bangga. Allah ni berbangga-bangga di hadapan para malaikat. Lihatlah hamba aku itu dia menangis taubat. Lihatlah hamba aku itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah hamba aku datang dalam keadaan tidak memiliki apa-apa kepada Allah. Maknanya pada waktu itu malaikat dia menyaksikan manusia ni kenal hakikat kepada makna taubat yang suci. Itu yang tiga makna Arafah. Jadi kita dah faham dah tuan-puan, apakah definisi makna Arafah tu. Kenapa ia dinamakan? Tiga perkara telah kita sebutkan. Dan Arafah di mana? Arafah ini adalah kalau kita lihat dalam maps kan, dia dalam 21 kilometer daripada kota Mekah tu. 21 kilometer daripada kota Mekah. Dan di sinilah nanti 9 Zulhijjah orang-orang yang melakukan haji berbondong-bondong datang menaiki bas, berjalan kaki, menaiki apa yang mereka miliki untuk sampai ke bumi Arafah ni. Dan bumi Arafah ada dua tempat yang sangat signifikan lah. Yang pertama adalah di mana? Yang pertama adalah di Jabal Rahmah tu. Yang kita katakan tadi, dia adalah tempat di mana terhimpunnya orang-orang haji duduk di sana. Dia ada bukit tinggi sikit dalam beberapa puluh meter. Di situ tempat yang bersejarah. Kalau kita pergi sana, adalah mula orang tulis catat dia punya nama dia, nama pasangan dia, nama calonnya dan sebagainya. Nak mengambil barakah daripada pertemuan Nabi Adam, dan kita tak anjurkanlah benda-benda begitu. La ilaha illallah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah di Lembah Uranah. Lembah Uranah ni adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah haji di situ. Dahulu Nabi SAW ada unta yang namanya Qaswa. Nabi akan duduk di atas kuda tu dan menyampaikan khutbah. Dan khutbah terakhir Nabi SAW pun di situ juga, di Padang Arafah, yang menghimpunkan lebih 100,000 para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk melihat dan mendengar khutbah Nabi. Dan ramai di antara para sahabat pada waktu itu, mereka kali pertama menatap dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka masuk agama ini bukan melalui Nabi secara terus, tapi melalui tangan-tangan dakwah dan usaha para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk dalam agama Islam. Satu daripada mereka punya tokoh ataupun wakil kampung, mereka masuk dalam kampung mereka, dakwah, dan seluruh kampung masuk dalam agama Islam. Seluruh kampung masuk dalam agama Islam, walaupun tak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertemuan itu berlaku di mana? Pertemuan itu berlaku di Padang Arafah. Sebab tu namanya Arafah. Ada sahabat ni baru pertama kali menatap wajah Nabi SAW, baru mengenal Nabi SAW. Jadi itu antara peristiwa penting di Arafah tu. Antara peristiwa penting, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada Padang Arafah itu waktu di mana Al-Quran disempurnakan. Padang Arafah menjadi saksi Al-Quran ini mencatatkan ayat terakhir di mana? Di Padang Arafah. Maknanya Padang Arafah ni ada banyak signifikan sirah, keistimewaan, keunikan, fakta-fakta yang penting dalam agama ni. Antaranya adalah ayat terakhir yang Allah turunkan di Padang Arafah. Dalam sebahagian pandangan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, Al-yawma akmal, aku telah sempurnakan agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan juga nikmat-nikmatku ke atas kamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku meredai agama ini adalah agama Islam. Ini ucapan kali terakhir ataupun kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir yang tercatat di dalam sirah dalam Al-Quran. Maka
Padang Arafah ni menjadi saksi. Dan antara ucapan Nabi SAW pada waktu itu adalah Nabi minta kepada para sahabat untuk sampaikan agama ini, pesanan Nabi ini, amanah ini kepada mereka yang tak ada pada waktu itu. Mungkin sampaikan kepada anak kamu, sampaikan kepada isteri kamu, sampaikan kepada cucu-cucu kamu, sampaikan kepada orang yang tidak bersama dengan kita. Sebab ini adalah amanah dakwah yang Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat untuk disebarkan kepada seluruh alam. Sebab Nabi ni adalah final speech. Nabi dah takkan jumpa para sahabat dah lepas ni. Dan ini adalah antara amanah terakhir, pesanan-pesanan utama yang Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat di Padang Arafah tu. Di Padang Arafah. Jadi, antara keistimewaan hari Arafah ini, dalam hadis Nabi SAW sebut, Ma min yaumin aktsaru. Sekejap. Ma min yaumin aktsaru an ya'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumin Arafah. Min yaumin Arafah. Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Melebihi hari Arafah. Kita kan pernah dengar sebelum ni hadis Nabi SAW sebut pada bulan Ramadan itu, satu malam ada 1000 orang yang Allah dah bebaskan dia daripada neraka. Betul tak? Pernah dengar tak hadis tu? Ada sebahagian riwayat jauh lebih ramai lagi. Tapi dalam hadis Nabi SAW sebut, tidak ada hari yang lebih ramai Allah Subhanahu wa taala bebaskan melainkan berbanding hari Arafah. Maksudnya hari Arafah ni hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan paling ramai hamba yang neraka. Macam mana Allah bebaskan hamba dia? Ada sebahagian orang yang Allah Subhanahu wa taala telah catatkan nama dia termasuk daripada senarai kalangan ahli neraka. Betul. Hari ini dah ada dah nama-nama kita, na'udzubillah, dalam kalangan ahli neraka atau dalam kalangan ahli syurga. Hari ini dah ada dah. Dan senarai itu dah ada dalam tangan malaikat Ridwan dan ada dalam senarai catatan senarai malaikat Malik, penjaga neraka dan penjaga syurga. Itu dah memang ada dah, declare oleh Nabi SAW awal-awal dah. So nasib kita dah ditentukan oleh Allah sejak hari di mana kita dilahirkan. Dalam perut ibu kita 4 bulan tu, Allah tiupkan ruh dan Allah bagi tahu juga nasib kita, ajal kita, jodoh kita, kehidupan kita, takdir kita dah completely selesai. Kita hari ini hanya menjadi manusia yang menjalani kehidupan yang berada di bawah garis takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak tahu pengakhiran kita bagaimana. Tapi dalam hadis ni, hari Arafah menjadi transisi perubahan kehidupan seseorang. Yang kalau nama dia na'udzubillah, kalau nama dia ada dalam kalangan ahli neraka, hari Arafah ni menjadi satu perubahan yang mutlak dalam hidup dia. Allah boleh padam nama yang ada dalam senarai kalangan ahli neraka tu, dipadam dan dialihkan menjadi senarai kalangan ahli syurga. Bila hari itu berlaku, hari Arafah ni, hari kejadiannya, hari perubahan, hari yang mungkin daripada kelam, sengsara, derita menjadi titik perubahan untuk menjadi orang yang paling bahagia selama-lamanya. Bila hari itu? Hari itu hari Arafah. Dalam keadaan kita ni tak tahu nasib kita bila, takdir kita bagaimana, nasib yang Allah tentukan macam mana. Inilah peluang kita hari Arafah ini untuk Allah Subhanahu wa taala pandang, untuk Allah kasihan dan ihsan kepada kita, ubah nama kita kalau ada, na'udzubillah, di kalangan ahli syurga. Sebab ramai ni.
Ramai yang Allah pindahkan nama dia. Dan kita sangat berharap kalaulah nama kita pun dialihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari di mana menjadi saksi perubahan nama itu. Boleh insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, antara keistimewaan lain, wa yaumul Arafah afdalu min ayyamis sanah. Hari Arafah ini adalah hari paling terbaik dalam setahun. Kita ada 360 hari kan. Kita ada dalam 40 ke 50 minggu. Kita ada 12 bulan. Tapi dalam banyak-banyak hari itu, satu hari yang mengungguli hari-hari yang lain. Hari Arafah ni dia mencatat ranking nombor 1 dalam senarai hari-hari paling terbaik. Kita ada hari Jumaat, kita ada Aidilfitri, kita ada Aidil Adha, kita ada Lailatul Qadar, kita ada hari bulan-bulan haram. Itu semua berada di bawah daripada hari Arafah. Hari Arafah ni atas sekali. Jadi macam mana kita nak urus ibadah kita, pengurusan masa kita, suasana hati kita, kesungguhan kita pada hari itu, pada hari Arafah ni. So kadang-kadang kita tak terdedah dengan keistimewaan hari yang dah berlalu puluhan tahun dalam hidup kita, baru tahu hari Arafah ni sebesar itu, sehebat itu, seafdal itu yang telah kita abaikan tanpa sengaja. Maka ini esok ataupun lusa ni last kita dah tak boleh abaikan dah. Kita dah banyak dah abaikan selama ni. Dah banyak dah kita ambil sambil lewa selama ni. Dah terlalu lama dan terlalu alpa dah. 360 hari, satu hari ni je. Kita kena fokus satu hari ni je. Kalau boleh handphone tu letak flight mode kan. Jauh sikit. Maknanya kita dah urus waktu tu satu hari je. Allah minta satu hari je. Kebahagiaan kita ada pada satu hari ni. Kalaulah kita satu hari ni pun tak berjaya dan masih lagi kita menjadi orang yang kalah dengan peperangan emosi dan jiwa dalaman ni kan, dengan nafsunya, dengan hati, dengan rohnya, maka kita nak cakap apa lagi kan. Kita usahakan satu hari ni je, dalam 12 jam ni je saja. La ilaha illallah. Kemudian selain daripada itu, hari Arafah ini adalah disunatkan untuk kita berpuasa lah. Dan ini sangat familiar untuk kita. Ibadah puasa pada hari Arafah tidak boleh ditandingi mana-mana hari lain. Bayangkan tuan-puan, bayangkan. Hari Arafah ni 12 jam kita tahan makan, tahan minum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa kita tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. 2 tahun tuan-puan, dosa kita diampuni dengan hanya tahan makan, tahan minum 12 jam. Siapa yang nak bagi pengampunan sebesar ini? Siapa yang nak bagi? Kita sedang bermuamalah dengan siapa ni? Kita sedang berurusan dengan siapa dia? Dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kebaikan Allah tu memang kita tak boleh bayang, tak boleh duga. Allah boleh ampunkan dosa kita macam tu je. Dosa yang lalu setahun ni macam-macam kita buat. Kita pun tahulah apa yang kita buat kan. Kadang-kadang kita pun tak ingat kejahatan apa yang kita tak buat. Semua dah buat dah. La ilaha illallah, na'udzubillah min zalik. Jadi hari Arafah ni kita usahakan untuk tidak tinggalkan ibadah yang paling utama, iaitu ibadah yang namanya puasa. Cubalah puasa. Dan tak apalah tuan-puan kalau tuan-puan ada hari-hari di mana tuan-puan nak qada, tiba-tiba bertemu dengan hari Arafah, boleh gabungkan niat tu. Boleh gabungkan niat pun tidak ada masalah. Nawaitu sauma Arafatin wa qada'in billahi ta'ala. Saja aku puasa qada dan puasa hari Arafah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala boleh. Cuma dengar dulu. Cuma tak habis lagi hadis ni. Para ulama kata, apa maksud Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa yang tahun depan ni? Tahun depan pun Allah dah siap-siap ampunkan. Padahal kita tak buat lagi. Kita tak buat lagi masa depan ni yang akan datang ni. Kita tak tahu apa yang kita akan buat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dah maafkan awal-awal. Dah maafkan awal-awal. Jadi apa maksud dia? Maksud dia yang pertama,
ada 3 para ulama mereka berbincang dan menemukan kesimpulan daripada hadis tu. Para ulama kata yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala memelihara pada tahun depan tu. Maknanya Allah ampunkan dia, maksudnya Allah pelihara daripada dia melakukan dosa-dosa besar. Sebab daripada dia puasa Arafah. Boleh? Boleh faham insya-Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia taufik untuk buat macam-macam kebaikan, macam-macam pahala untuk menutupi dosa-dosa dia pada tahun tu, tahun depan. Faham tak? Kan kita kata dalam Quran Allah sebut innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Dia macam tu tau, konsep dosa pahala ni, kita buat pahala, dosa terhapus sekali. Kita buat pahala, kita bukan dapat pahala je, dosa kita pun terhapus juga. Tapi kalau kita buat dosa, kan, dosa je bertambah, pahala tak berkurang. Pahala tak berkurang. Dia macam tak adil kan macam tu. Tak, itu semua rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni kasih dekat kita, Allah bagi seolah tak seimbang dosa pahala ni. Buat pahala, dosa terhapus. Buat dosa, pahala tak berkurang. Okey? Tapi dalam hadis ni, Allah kata Allah ampunkan dosa tahun depan, maknanya Allah bagi dia taufik buat pahala banyak. Sampai pahala yang banyak itu boleh cover dosa-dosa dia pada tahun akan datang. Boleh? Puan Yusnita Masri tanya, kalau dosa kita dah dipadam, adakah tidak akan diperlihatkan? Dekat situ ada lagi terms yang kita kena faham. Allah ni ada nama dia Al-Ghaffar dan Allah ni ada nama dia Al-Afu. Nama Allah Al-Afu, ada Al-Ghaffar. Dan kedua-dua nama ini membawa makna yang berbeza. Ada orang yang Allah dah ampunkan, kan? Ada orang yang Allah dah ampunkan, Allah Subhanahu Wa tutup terus pahala, tutup terus dosa tu sampai tidak boleh dipaparkan di hadapan orang. Tetapi ada dosa juga yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak padam sepenuhnya. Kalau dalam buku catatan tu, kan, masih ada lagi dosa tu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia dengan, dan dia masuk ke dalam syurga dengan apa? Dengan dosa-dosa dia tu sekali. Faham tak? Sebab Allah ni nak bagi tahu kamu masuk syurga tu bukan kerana pahala dan kamu yang banyak tu, tapi kerana Allah ni melayakkan kamu. Jadi kedua-dua tu boleh juga masuk syurga, tapi cara bagaimana Allah berinteraksi dengan kita pada hari kiamat nanti berbeza mengikut orang. Mengikut orang. Itu nanti kita kena kenal Allah dalam Asma'ul Husna lah. Dalam Asma'ul Husna. Sebab nama Allah ada pengampun, ada pemaafan, Al-Afu, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Itu semua membawa maksud yang berbeza. La ilaha illallah Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan itu yang kedua kan? Itu yang kedua. Tulis tak ni? Ada yang tulis tak? Kalau ada yang tulis nanti boleh kongsikan semula. Yang ketiga adalah an yukaffirha haqiqatan walau waqa'a fiha wa yakunu makfurun muqaddiman al-mukaffir. Ataupun yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar menghapus dosa dia tu. Walau waqa'a fiha, walaupun dibuat dosa tu, dalam penghapusan dosa itu didahulukan atas dosanya. Maknanya Allah biarkan dia buat dosa. Yang ketiga ni, pandangan yang ketiga. Ini siapa yang syarah ni? Yang syarah ni Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Yang saya cakap ni, yang nukilkan ni bukan saya cakap ni. Saya nukilkan daripada pandangan ulama apa yang mereka faham daripada hadis tu. Dalam hadis ni, dalam syarahan ni dia kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala lau biarkan dia buat dosa tu, dia akan jatuh juga melakukan dosa tu. Maknanya bukan kita tiba-tiba jadi orang yang maksum. Kita puasa Arafah, Allah kata Allah ampunkan dosa akan datang. Maknanya kita tetap akan buat dosa tu. Kita akan menjadi pendosa juga. Title pendosa tu tetap ada dalam kita punya name tag tu. Memang akan ada dalam
gelaran kita para pendosa. Itu tak akan pernah hilang sebab kita manusia. Cuma Allah akan mendahului dosa dia tu dengan pengampunan. Terus bila dia buat dosa, dia tak boleh kekal lama dalam dosa tu. Bila dia buat sekali, dia akan terus rasa macam tak best. Dia akan menyesal, dia akan kecewa, dia akan hampa, dia takkan selesa dengan dosa dia tu. Allah biarkan buat dosa tu, tapi dosa dia tidak akan berterusan. Dosa dia tak akan berterusan. Itu antara manfaat dan faedah siapa yang berpuasa pada hari Arafah. Sebanyak itu tuan-puan. Tapi dosa-dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Catat dekat bawah tu, mungkin letak bintang ke, gariskan ke, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang kita tak sengaja lakukan. Dosa-dosa yang kita anggap dia adalah dosa yang kecil, dosa yang kita meremehkan dosa yang kecil. Tapi kalau dosa besar, tidak cukup untuk dihapuskan dengan hanya berpuasa. Kita kena betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf kepada Allah dengan sebenar-benar kemaafan. Sebab memang begitulah kita belajar bahawa dosa besar Allah akan ampunkan mengikut usaha kita minta maaf. Tapi kalau dosa kecil ini boleh ditutup, di-cover dan dihapuskan dengan amalan-amalan ibadah ataupun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang tadi 1 tahun sebelum dan selepas itu termasuk dosa besar dan dosa kecil ke ataupun dosa kecil semua? Dosa kecil semua. 1 tahun sebelum, 1 tahun lepas, ya, kecil betul. semuanya. Kecil semuanya. Kecil tu kalau boleh catat caps lock semua tu supaya kita faham. Kecil semuanya. Sebab yang besar adalah dengan air mata taubat kita. Dengan sujud yang lama, dengan penyesalan yang mendalam dalam hati kita. Baru Allah akan ampunkan dosa besar tu. Tapi jangan kita fikir bahawa dosa besar tu susah Allah nak ampunkan. Jangan pernah kita terfikir. Mungkin boleh jadi dosa itu lebih mudah Allah ampunkan. Kita bukan bermuamalah dengan orang ni. Kalau orang, kita susah nak mohon kemaafan tu. Kan? Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ni setia menanti. Di manakah, bilakah hamba ku nak bertaubat kembali kepada aku. Allah tunggu kita ni. Kan? Kalau kita buat dosa waktu malam, Allah tunggu waktu siang. Dia dah buat dosa malam tadi, dia tak nak datang kat aku ke pagi ni, siang ni. Kalau kita buat dosa siang hari, kan Allah tunggu waktu malam. Untuk bila hamba ku nak bertaubat, Allah yang tunggu. Kita boleh buat relax je kan, santai je. Allah tunggu. Allah tunggu. Dan Allah sebut dalam Quran, dalam hadis kudusi, inna rahmati wasi'at ghadabi. Ataupun inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya kasih aku, rahmat aku, kecintaan aku kepada hamba-hamba aku melebihi daripada kemurkaan aku. Lebih daripada kemurkaan aku. Maknanya kalau diletakkan dalam timbangan dacing tu, rahmat Allah dan murka Allah. Rahmat Allah lebih berat lagi. Tak seimbang. Sebab Allah memang nak kita ni kenal Allah dengan cinta, damai, aman, tenteram, tenang. Begitu. Boleh nah? Itu yang ketiga. Seterusnya, yang keempat, apa keistimewaan hari Arafah lagi? Itu yang ketiga syarah ulama. Kita ulang balik. Kejap, kita ulang balik. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah la ilaha illallah. Yang pertama tadi keistimewaan hari Arafah adalah, dengar tak? Ada dengar sesuatu tak? Saya harap saya sampai tak dengar. Yang pertama adalah apa? Yang pertama, sudah hilang dah poin saya. Membebaskan hambanya daripada neraka kecuali hari Arafah. Membebaskan hambanya kecuali Arafah. Betul, terbaik. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Arafah ni adalah di mana manusia ataupun ahli neraka tu dibebaskan masuk daripada kalangan ahli syurga. Yang kedua apa yang kedua? Terbaik puan cek. Kedua, hari paling terbaik dalam 1 tahun. Hari yang paling baik dalam 1 tahun. Yang ketiga adalah puasa hari Arafah ni mengampunkan 2 tahun. Okay. Yang ketiga, itu yang ketiga. Yang keempat adalah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan
mustajab doa pada hari ini. Hari Arafah ni tempat di mana pintu langit terbuka luas. Mana-mana hamba Allah yang menyatakan harapan dia, impiannya, hasratnya, doanya pada hari itu terpicu laju menuju ke langit. Tidak ada hijab, tidak ada sebarang halangan dan yang filter doa tu. Terus pergi. Sebab itu Nabi SAW bila hari Arafah ni, para sahabat sebutkan, aku tak pernah melihat Nabi berdoa selama itu melainkan pada hari Arafah. Nabi SAW doa setelah daripada khutbah tu. Sebab Nabi buat haji, Nabi jamak Zuhur dengan Asar. Lepas solat Asar tu, waktu Zuhur, waktu Jumaat tu, Nabi berdoa sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Waktu wukuf di Arafah tu, waktu yang sangat mustajab. Waktu yang sangat mustajab. Dan Nabi sendiri tak tinggalkan ataupun tidak, Nabi mengambil peluang manfaat waktu untuk Nabi berdoa. Kita, tuan-puan nak tanya, kita berdoa paling lama berapa minit? Kita sendiri berdoa, bukan ikut imam ni. Kadang-kadang imam berdoa, mendayu-dayu, berlagu-lagu, kita pun ikut je. Kan, walaupun kadang-kadang waktu tu tak mengizinkan, tapi tu dengan imam. Tak, ni kita sendirian. Kita sendirian. Berapa lama, pernah tak buat timing, berapa lama kita berdoa? Paling lama. Setengah jam ada setengah jam. 15 minit ada 15 minit. Ataupun seminit setengah aja. Ataupun tak sampai beberapa second. Cakap, ya Allah, macam semalam, ya Allah. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala nak dengar suara kita pada hari Arafah ni. Allah Subhanahu Wa Taala memang jadikan hari Arafah ni waktu di mana kita adukan segala kesulitan, kesusahan, kesedihan, kekecewaan kita. Apa yang kita rasa selama ni sepanjang setahun ni, kita dikhianati, kita dicurangi, kita tidak diadili, kita dianiayai, kita ada harapan-harapan kita yang belum kunjung tiba. Hari Arafah ni lah waktu di mana kita menyatakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari seperti bulan hari Arafah ni kita tak minta, maknanya kita belum betul-betul nak lagi. Kalau hari Arafah sebesar dan seagung ini, kita tak ambil peluang untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, maknanya impian kita tu belum kita betul-betul nak lagi. Kita just main-main je. Tak apalah, Allah bagi, okey, tak bagi pun tak apa. Kan? Tapi kalau kita ambil waktu, peluang ni, kita allocatekan betul-betul pakaian bersih, bentang sejadah, menghadap kiblat, didahulukan doa kita dengan pujian kepada Allah, selawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita puji Allah, besarkan Allah, agungkan Allah pada waktu itu. Lalu kita minta hajat kita, impian kita, keinginan kita, duniawi ataupun ukhrawi. Kita kata 1 jam memang tak cukup lah. Kalau kita memang nak betul, 1 jam memang tak cukup. 2 jam pun tak cukup. Sebab kita ni manusia yang keinginan kita semakin hari semakin bertambah. Kita nak macam-macam. Lihat orang tu, lihat orang ni. Kan, kita sentiasa menginginkan apa yang dimiliki oleh orang. Kadang-kadang sampai kita terlupa untuk syukur apa yang kita miliki. Tapi saya tak nak lah kita berdoa hanya dunia je. Walaupun tak ada masalah, tuan-puan nak doa pasal dunia, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Nak doa lah. Tapi kan kita dah banyak dah keinginan duniawi kita yang telah Allah makbulkan. Apa kata? Hari Arafah ni kita fokuskan doa kita tentang akhirat. Tentang hari yang lebih lama, hari yang lebih kekal, hari yang jauh lebih pasti akan berlaku. Kita minta akhirat kita. Macam mana nak minta hari akhirat? Saya ada doa saya yang saya buat, yang saya catat, yang saya sendiri doa daripada apa yang guru-guru kita ajar selama ni. Saya tak tahulah tuan-puan nak doa apa, tapi saya bagi tahu doa saya supaya tuan-puan boleh jadikan dia panduan ataupun boleh refer doa yang saya nak sebutkan ni. Boleh tuan-puan? Ready tak?
Ini Ready, pelan-pelan. okey, baik. Ini antara apa? Antara seni kita menikmati doa. Seni kita menikmati doa. Seni melazati doa. Seni berperasaan dalam berdoa. Seni khusyuk dalam berdoa. Kadang-kadang kita baca doa kita macam skrip yang diulang-ulang tanpa betul-betul kita menghayati dia. Tapi saya tak ajarlah doa Arabik, doa bahasa Arab, saya tak ajarlah. Saya nak kita faham doa Melayu yang kita baca. Sebab Allah ni, dia tidak terikat dengan mana-mana bahasa. Allah faham setiap bahasa yang kita tuturkan. Okay? Kita jadikan doa kita ni macam kita travel ke hari akhirat tu. Yang bermula bila? Bermula ketika mana kita sakaratul maut. Antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah akan hantar malaikat Israel datang cabut nyawa kita. Dan waktu itu setiap orang antara kita ni akan lalui dia. Setiap seorang dari kita akan lalui dia. Jadi apa yang kita minta pada waktu tu? Apa yang kita inginkan? Apa yang kita inginkan? Permudahkan sakarat. Kita akan doa, ya Allah permudahkan sakaratul maut. Minta Allah hal seperti itu. Minta Allah agar ya Allah datangkan malaikat Israel dan mencabut nyawa aku dengan penuh kelembutan. Sebagaimana dia telah mencabut nyawa para anbiya, para salihin, para awliya. Ya Allah, jangan izinkan malaikat Israel itu datang kepada aku untuk cabut nyawa aku setelah aku benar-benar bersedia untuk bertemu dengan engkau. Ya Allah, jangan biarkan malaikat Israel datang mencabut nyawa aku sebagaimana aku belum ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab Nabi sebut antara husnul khatimah adalah orang itu Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan pertuturan kalimah terakhir ucapan dia adalah la ilaha illallah sebelum dia meninggal. Dan itu adalah orang kat dalam dunia ni puji Allah dengan banyak. Sebab seseorang mati mengikut cara bagaimana dia hidup. Kalau hidup dia banyak puji Allah, esa dan tauhidkan Allah, nanti pada penghujung hayat dia pun begitu juga. Kita doa macam tu. Kita doa macam sempat tak tuan-tuan? Sempat tak tuan-tuan? Yang penting kita faham benda tu, insya-Allah boleh. Betul. Kita hayati dalam-dalam apa yang kita nak waktu tu. Ini apa yang saya sebutkan lah. Mungkin tuan-puan lebih hebat lagi doanya. Lebih banyak lagi tuan-puan pandai nak berinteraksi dengan Allah dalam doa. Tapi ni cara kita nak berdoa, travel je dari satu titik ke satu titik. Transisi waktu setelah kita kematian tu ada banyak perkara yang sebenarnya kita minta kepada Allah dalam hidup kita ni. Kalau lepas kita mati kita nak pergi mana? Kita nak dibersihkan, kita nak dikafankan, kita bersendirian pada waktu itu. Kita minta kepada Allah agar jadikan kematian kita tu menghidupkan jiwa orang lain. Kita minta kepada Allah agar kematian kita tu tidak membongkar aib dan keburukan kita. Jadikan pengakhiran kehidupan kita ini betul-betul kita bersedia tanpa meninggalkan sebarang dosa, penganiayaan kepada orang, hutang kepada orang, menzalimi orang. Semua tu kita sempat settle dekat dunia. Walaupun kita tahulah dekat dunia ni macam-macam, kita ada konflik, ada isu polemik dengan orang. Tapi akhirnya kita minta kepada Allah, sebelum aku mati aku nak settle semua ni dulu. Nak settle semua ni dulu. Dan kita tahulah keadaan kita sendirian ni macam mana kan. Itu satu. Kemudian bila kita masuk dalam kubur, apa kita nak minta dalam kubur? Ya Allah, aku bersendirian pada waktu itu. Dah tidak ada teman, keluarga, pasangan, adik-beradik, harta, kekayaan. Semua dah tinggalkan aku. Aku sendirian, keseorangan, dalam keadaan yang gelap. Dan akan didatangi dengan dua malaikat, Munkar dan Nakir, yang akan bertanyakan kepada aku soalan yang bertalu-talu. Dan ya Allah, izinkan peneman-peneman aku di dunia yang aku selalu menemani dia datang kepada aku. Tolonglah ya Allah, biarkan Quran aku jawab soalannya, puasa aku jawab soalannya. Sebab dalam hadis memang Nabi kata puasa dan Quran yang kita baca dekat dunia ni, Allah akan datangkan menjadi teman. Dia akan jadi sebagai seorang lelaki yang dibentuk daripada amalan-amalan kita yang akan jawab soalan malaikat. Kita dekat dalam kubur tu santai, relax je, baring, tenang, tidak ada gangguan. Sebab dah ada wakil menjawab soalan tu.
Sebab tu Nabi SAW sebut ada kubur yang menjadi taman daripada taman-taman syurga. Ada kubur menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Kan kita minta kepada Allah momen tu, kan, kubur itu walaupun sempit tapi Allah luaskanlah. Terangilah kubur aku tu dengan sinaran cahaya ibadah dan ketaatan. Ya Allah, gerakkan hati-hati orang yang masih hidup di atas sana untuk tambah add on pahala-pahala yang kadang-kadang kita rasa kurang lagi. Mungkin orang yang hidup, anak kita ke, suami kita ke, isteri kita ke, adik-beradik kita ke, yang kita perlukan hantaran-hantaran pahala tu kepada kita. Digerakkan, oh baca Quran ni diniatkan kepada fulan binti fulan, fulanah binti fulan, kan. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar transfer pahala tu sentiasa berlanjutan dan berlarutan untuk kita dalam kubur. Kita baring dalam kubur, tapi transfer pahala semua masuk. Kan kita ajar anak kita Quran dahulu dekat dunia, yang dia baca Quran tu asbab kita yang ajar pahala tu, Masya Allah. Masya Allah, lanjut, panjang, abadi. La ilaha illallah. Dan kita minta kepada Allah begitu. Dalam kubur kita, kan, kita tak sendirian, kita ada teman. Kita boleh berziarah, menziarahi dalam kubur kita. Lepas kubur pergi mana tuan-tuan? Lepas kubur kita pergi mana? Lepas kubur kita akan digiring ke padang mahsyar. Ya, kita akan digiring pergi ke padang mahsyar. Hari di mana semua orang tak berpakaian. Kata Aisyah dekat Nabi, wahai Rasulullah, adakah mereka tak memandang antara satu sama lain? Nabi kata mereka ada urusan lebih besar lagi. Mereka dah tak sibuk dah pandang orang lain. Dekat dunia ni mungkinlah kita pandang, kita baca, kita follow berita-berita rumah tangga, penceraian orang lain, kan? Tanpa melihat keluarga kita macam mana. Tapi dekat hari tu kita tahu matlamat utama, tujuan tu lebih besar lagi daripada apa yang kita lihat kat depan ni. Kan orang tak berpakaian, orang tak pakai slipper, kata Nabi SAW. Semuanya nampak. Semuanya nampak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kita minta kepada Allah agar Allah tutup aurat kita. Kita minta kepada Allah tutup kekurangan kita pada waktu itu dengan cahaya ibadah yang kita lakukan. Nabi SAW sebut antara cahaya yang boleh tutup kita punya aurat itu adalah dengan cahaya wuduk kita. Dengan cahaya wuduk. Cahaya wuduk tu boleh menutup aurat kita. Sebab itu para sahabat bila dengar fadilat wuduk begitu, mereka melebihkan mereka punya basuhan tu. Patutnya pada siku je kan dah cukup wajib dah. Tapi mereka basuh sampai ke pangkal lengan. Sebagai sahabat basuh sampai kat bahu. Kan? Kalau basuh kaki, buku lali tu dah kira had wajib dah. Tapi mereka basuh sampai ke pangkal betis, sampai ke lutut mereka basuh. Sebab apa? Nak dapatkan cahaya wuduk daripada di padang mahsyar tu. Di padang mahsyar. Dan kita minta kepada Allah pada waktu tu, ya Allah, pakaikan kami dengan pakaian kemegahan. Sediakan kami kenderaan-kenderaan yang boleh kami tunggang. Dan sinarilah kami dengan sinaran cahaya kebaikan yang menutup aurat-aurat kami. Lepas kita berada dalam waktu tu yang sangat huru-hara, manusia tak tahu nak pergi mana. Al-Quran sebut waktu tu manusia macam kelkatu yang berterbangan, berlanggar antara satu sama lain. Isteri cari suami, suami cari isteri, anak-anak cari ayah dia, cari maknya, adik-beradik cari. Sebab apa mereka cari? Mereka cari bukan nak minta syafaat, mereka cari bukan nak minta bantuan, tak, mereka cari sebab nak tuntut hak. Ya Allah, kat dunia dulu dia aib aku, dia malukan aku, dia fitnah aku, dia hutang aku, dia bohong aku. Semua pada waktu itu nak tuntut hak. Sebab apa? Hak mereka itu akan dibayar bukan dengan mata wang ringgit Malaysia, tapi akan dibayar dengan pahala. Transaksi itu berlaku atas mata wang pahala. Jadi kalau saya ni pahala kurang, bila ditimbang amalan, kan, saya akan pergi ke orang dulu yang zalimi saya akan minta pahala dia. Sebab dia ada hak yang perlu saya tuntut. Sebab itu dalam hadis Nabi kata ada orang bangkit, kan, dalam keadaan dia tu muflis.
para sahabat tadi, muflis ni adakah orang yang tak bawa dinar dan dirham? Tak, Nabi kata orang yang pulang kepada Allah dalam keadaan dia sangka dia ada banyak amalan, tapi amalan dia zero, kosong, sebab dah dibahagikan pada orang-orang yang lain. Dibahagikan kepada orang-orang yang lain. Dan kita minta kepada Allah agar waktu itu amalan kita, ibadah kita kekal bersama dengan kita tanpa dicuri dan dialihkan kepada akaun orang lain. Ya Allah, pada waktu itu izinkan kami ni yang kehausan pada waktu itu, yang penat, yang berdiri lama, penantian yang sangat menyeksakan, sengsara, derita, untuk kami bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk kami bertemu dengan Nabi SAW, melihat wajahnya, melihat senyumannya, datang kepada telaganya, untuk Nabi SAW menyuapkan kami secangkir daripada air telaga Kautsarnya. Yang Nabi kata siapa yang minum daripada air itu, lam yazma' ba'dahu abada, tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Siapa yang nak minum air tu, minta kat Allah ni, hari Arafah ni, minta dekat Allah, ya Allah, izinkan mata kami ni dimuliakan untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pisahkan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami masuk ke dalam syurga dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami mencicipi air daripada tangan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami berada di bawah panji liwaul hamd Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami masuk syurga bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak permintaan kita dengan Rasulullah tu sendiri, sangat banyak. Sebab syurga tu tidak dinamakan syurga melainkan padanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau setakat makan minum, dunia pun ada makan minum. Kita dah terpisah dengan Nabi Muhammad cukup lama, cukup jauh. Hari Arafah inilah waktu di mana kita minta Allah dengan sungguh-sungguh, betul ke nak jumpa Nabi Muhammad? Ataupun just macam ucapan je, kata-kata je, quotes ataupun ucapan yang kita sebutkan tanpa makna. Kalau betul-betul nak jumpa Nabi, hari Arafah ni berdoa sungguh-sungguh. Sebab pada waktu itu, semua orang berharap dekat Nabi agar diberikan syafaat. Semua orang mencari Nabi Muhammad. Hatta para Nabi yang lain pun cari Nabi Muhammad. Kita jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Ibrahim. Semua kata nafsi, nafsi. Semua berdiri di atas amal dan iman sendirian pada waktu itu. Melainkan Nabi yang cakap ana laha wa ana laha. Syafaat itu ada pada aku. Datang kepada aku, cari aku. Siapa yang jumpa Nabi SAW, maka beruntunglah, dia akan menjadi orang paling bahagia. Paling bahagia. Jumpa Rasulullah je waktu itu, dia menjadi orang paling bahagia. Ada orang nak cari Nabi tapi tak jumpa Nabi. Sebab dia dah tinggalkan Nabi, sunnah Nabi, dakwah Nabi, kehidupan Nabi, ilmu Nabi, amanah, warisan dan wasiat Nabi ditinggalkan dekat dunia. Macam mana dekat akhirat nak jumpa Nabi SAW? Kadar kedekatan dengan Nabi SAW adalah dengan kadar berbanyak dia selawat. Kadar berbanyak dia selawat. Jadi kadar banyak diminta dekat Allah agar berdampingan dengan Nabi Muhammad. Doa pada hari itu. Doa pada hari itu. Boleh tuan-puan? Kita ada panjang lagi ni. Itu baru telaga Kautsar. Nanti dekat mizan, kita nak minta Allah apa dekat mizan? Dekat hari di mana ditimbang amalan kita. Amalan kita akan ditimbang. Sebagian para ulama kata ditimbang tu adalah buku catatan amal tu. Letak belah kanan, letak belah kiri. Ada sebahagian pandangan kata kita sendiri akan ditimbang. Badan kita ni, fizikal kita ni akan ditimbang. Tapi bukanlah kilogram kiraan dia. Bukan kilogram ukuran dia. Bukan lihat kepada berapa gemuk kamu, besar kamu, lemak kamu, tak. Ada orang kata Nabi SAW, kurus dia. Kurus dia. Tapi timbangan dia lebih berat daripada orang yang besar badan dia. Sebab waktu itu bukan yang diukur sizing badan tu, tapi apa yang dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam Ibn Abbas radhiyallahu taala ataupun Ibn Mas'ud, badan dia kecil je. Dia punya tulang keting sangat kurus. Sampai para sahabat gelakkan dekat dia. Tapi tahu tak Nabi kata apa? Kamu kalau ditimbang betis Ibn Mas'ud dengan gunung Uhud, Ibn Mas'ud punya betis lagi berat di pandangan Allah Subhanahu wa taala.
La ilaha illallah. Kita akan berdiri dekat timbangan tu. Apa kita nak minta waktu itu? Ya Allah, beratkanlah timbangan aku. Hitungilah pahala-pahala yang pernah aku lakukan. Jangan biarkan aku pada waktu itu tidak tahu arah. Ya Allah, jadikanlah timbangan aku melebihi kebaikan daripada keburukan. Kita minta kepada Allah waktu tu, di timbangan amal tu. Di timbangan amal tu. Ada orang yang Allah SWT jadikan kehidupan dia banyak dosa. Tapi dia ada amalan. Antara amalan dia adalah selawat atas Nabi SAW. Nabi akan datang kat timbangan amal tu, akan bantu memberatkan timbangan pahala dia. Akan bantu untuk memberatkan timbangan amal dia. La ilaha illallah. Itu baru satu. Jadi kita jadi akan lalu tiap-tiap surat. So kita akan ada doa-doa kita. Tapi yang baiknya apa? Saya dah tuliskan untuk tuan-puan doa tu. Saya dah tolong tuliskan untuk tuan-puan doa tu. Terima kasih Ustaz. Nanti saya akan post dalam grup yang tuan-puan masuk tu. Saya akan post, forwardkanlah lepas ni. InsyaAllah. Tapi itu sekadar panduan je tau. Maknanya kita pun ada doa-doa yang kita inginkan agar Allah SWT makbulkan. Itu panduan. Baik, seterusnya. Itu satu berita baik. Ada lagi satu berita baik tuan-puan. Nak dengar tak berita baik ni? Nak. Berita baik ni adalah Allah SWT ada design satu ibadah untuk kita. Yang ibadah itu boleh menyamai pahala haji tuan-puan. Ibadah itu boleh menyamai pahala haji. Kita ni sedang berurusan dan berinteraksi dengan Allah. Saya selalu cakap, kita sedang bermuamalah dengan Allah. Allah ni punya kebaikan tak boleh kita bayangkan. Bayangkan ibadah yang kita buat ni boleh menyamai pahala haji. Siapa yang nak bagi? Tahu orang nak buat haji kena kumpul puluhan ribu, mungkin ratusan ribu kalau nak duduk dalam lane VVIP kan. Sangat penat dekat sana dengan panasnya, dengan hausnya, dengan penatnya, jalan jauhnya. Tapi kita duduk dekat Malaysia ni, ada pahala yang Allah simpan untuk dititipkan kepada orang-orang yang buat amal-amal ini. Dia boleh dapat pahala haji. Pahala haji. Ini dalam hadis Nabi sebut tahu, ni bukan daripada mana-mana novel, mana-mana kitab-kitab purba, kitab-kitab kuno. Ini dalam hadis Nabi SAW. Riwayat At-Tabarani. Yang pertama, siapa yang dapat pahala haji? Nabi kata, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tammatan hajjatuhu. Nabi kata barang siapa yang keluar ke masjid, ni umum tau, bila-bila dia buat boleh dapat pahala haji. Bukan esok je, bukan hari Arafah je, bila-bila. Sebab umum lafaz hadis ini. Siapa yang pergi ke masjid, tuan-puan, siapa yang pergi ke masjid dan tak terikat lelaki ke perempuan ke, semua. Nabi kata man. Man ini siapa tau, dia tak terikat lelaki ke perempuan. Umum, open for all. Siapa yang pergi ke masjid, Nabi kata apa? La yuridu illa an ta'allama. Dia pergi tak ada niat lain melainkan untuk belajar atau mengajar. Dua orang ni boleh dapat. Nabi kata kana lahu. Pahala dia sama macam buat haji yang sempurna. Nabi kata buat haji, bukan buat haji je. Haji yang sempurna. So siapa yang pergi belajar kat masjid, menuntut ilmu. Surau boleh tak Ustaz? Surau boleh juga, tak ada masalah. Ataupun tempat-tempat pengajian lah. Cuma dalam hadisnya besok masjid lah, sebab zaman dahulu memang masjid itu menjadi tempat pusat penyebaran ilmu. Tapi hari ini bukan hanya masjid, banyak tempat-tempat madrasah sebagai contoh boleh menjadi pusat penyebaran ilmu. Boleh insya-Allah. Itu yang pertama. So lepas ni kalau kita ada kelas kat masjid ke kat mana-mana ke, niatkan agar Allah SWT jadikan langkah kita pergi tu langkah yang memberi pahala seperti haji. Itu yang pertama. Ada lagi dua. Nak dengar tak? Nak. Yang kedua adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala. Ini daripada Anas radhiyallahu taala anhu sebut, ini family lah hadis ni.
Okey, Nabi kata barang siapa, ini perempuan pun boleh. Ini perempuan pun boleh. Barang siapa yang solat subuh berjemaah. Dalam hadis ni Nabi tak katalah dekat masjid ke, dekat mana ke. Nabi kata siapa solat subuh berjemaah, full stop. So kat masjid ke, dekat tengah jalan ke, dekat surau ke, dekat rumah ke, boleh dapat. Thumma qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk di kelas sejadah tu, dia zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, baca Quran, surah Ali Imran kan. Dibaca subhanallah hatta tatlu' asyams. Tapi baca tu kena lama sikit lah, sampai terbit matahari. Mungkin dia punya range tu dalam 40 minit lebih macam tu. Duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai terbit fajar. Kemudian dia bangun solat isyraq ataupun solat duha. Boleh antaranya, antara dua tu. Dan Nabi kata kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin tammatin. Ini lagi power. Nabi kata pahala dia sama dengan haji yang sempurna. La ilaha illallah. Nabi sebut 3 kali sempurna tu. Memang confirm macam dapat lah. Kena buat apa? 3 syarat. Subuh berjemaah, zikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian solat duha. Tak sampai sejam settle. Boleh dapat pahala haji yang orang kalau nak pergi puluhan ribu kena belanja. Ustaz katanya, kalau macam tu tak payah buat haji ke? Baik duduk macam tu je buat haji, tak payah buat haji. Lain tuan-puan. Walaupun dalam hadis Nabi kata haji tu dapat pahala, tapi ibadah haji, perbuatan haji, niat haji itu lain. Sebab haji ni rukun Islam, kewajipan bagi orang yang mampu. Boleh kan tuan-puan? Maknanya bukan tak perlu buat. Macam Nabi SAW kata lah, siapa yang baca Qul Huwallahu Ahad, dia bersamaan dengan thuluthul Quran, 1/3 Quran. So bila kita faham, tak payahlah baca Quran daripada awal sampai habis. Kan baca 3 kali dah boleh khatam. Ini apa maksudnya? Salah faham. Memang pahala dia sama, tapi ada ibadah-ibadah ataupun pahala-pahala sisipan bagi orang yang baca daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Tu panjanglah huraian dia, nanti kita lanjutkan huraian tu pada pertemuan yang lain sebab kita nak fokus pada hadis ni. Boleh lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang dah pukul berapa? 10-4 minit. Last. Yang keempat. Sebab banyak ni, ada lebih kurang 8 ke 9 dalam riwayat-riwayat yang berbeza lah. Tapi saya ambil 3 je. Boleh? 3. Nabi kata apa? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'al fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang miskin datang dekat Nabi. Diorang ni mengadu dekat Nabi. Mereka dia mengadu dekat Nabi, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur min amwali bid darajatil ula wan na'im. Dia jealous dengan orang-orang kaya ni. Sebab orang kaya zaman Nabi pun memang orang cemburu dengan mereka. Sebab orang kaya ni dia ada banyak kemungkinan ataupun possibility untuk buat kebaikan banyak. Mereka boleh buat haji, mereka boleh bayar zakat, mereka boleh infak, mereka boleh sedekah, macam-macam ibadah. Yang orang miskin ni kata Nabi, yang orang miskin ni mengadu, wahai Rasul, aku tak ada harta, aku tak ada duit. Macam mana aku nak dapat pahala macam orang tu? So tak adil lah orang kaya boleh dapat pahala banyak, aku orang miskin. So dia mengadu dekat Nabi SAW. Lihatlah agama ni dia takkan mengecewakan walaupun siapa awak. Miskin ke, kaya ke, Arab ke, orang Melayu ke. Allah ni dia berurusan dengan kita as a human, manusia. Setiap orang tu ada nilaian yang Allah letak. Nabi SAW respon bila dengar soalan ataupun aduan orang tu. Apa Nabi kata? Tengok Nabi jawab macam mana. Nabi tak terus jawab macam tu je. Nabi bagi satu word yang buat mereka terfikir tau. Nabi kata apa? Nak tak kalau Nabi tanya soalan tu dengan soalan. Supaya apa? Supaya mereka ni attach terus dengan jawapan tu. Nak tak kalau, Nabi kata, nak tak kalau aku sampaikan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian
dapat, kalau kalian tahu dan buat, boleh mengatasi dan mengalahkan orang-orang yang kalian cemburui tu. Bila sahabat dengar, nak tak? Maknanya ada kemungkinan tu. So Nabi Allah sengaja nak trigger emosi tu. Sebab mereka datang dengan perasaan. Nabi tanya soalan yang nak bagi mereka trigger emosi. Supaya, ada ke? Ada ke? Nak tambahkan keterujaan dan excited. Rupanya ada. Maka Nabi kata apa? Bayangkan, mudah aja. Nabi kata apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Siapa yang baca tasbih, subhanallah, mudah la ilaha. Dan siapa yang baca tahmid, dan siapa yang baca Allahu Akbar takbir sebanyak 33 kali selepas selesai solat, dia boleh mengalahkan ibadah-ibadah pahala orang-orang yang kaya tu. Kita buat ibadah ni setiap hari, tuan-puan. Subhanallah 33, tahmid 33, Allahu Akbar. Kita kalau pergi masjid, itulah zikirnya. Kita buat tu. Tapi sehebat itu pahala. Boleh menandingi pahala-pahala ibadah orang yang ada banyak duit seperti haji, umrah, infak dan sedekah. So bila kita tahu hari ini apa yang kita belajar, tuan-puan. Tuan-puan, apa yang kita belajar malam ini? Saya nak bagi satu je. Keyword dia adalah tentang rahmat Allah. Setuju tak, tuan-puan? Lepas kita belajar dan dengar dalam sejam lebih ni, apa yang kita faham semuanya adalah tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lebih dan tak kurang. Semuanya tentang rahmat Allah. Rahmat ni apa? Rahmat ni cinta Allah, kasih Allah terhadap kita ni. Kita selalu kadang-kadang kata kita ni stres, depres, kurang kasih sayang dan sebagainya. Tapi ada satu zat yang setiap hari mencurahkan kasih kepada kita yang tak sedar ni. Betul tak, tuan-puan? Itu sebagai penutup kelas kita pada malam ini adalah pada malam ini kita selangkah dan dapat tahu sedikit lagi tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi itu dah cukup besar dah. Itulah cukup besar dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita sebenarnya pada hari Rabu seperti ini, kita ada kelas tadabbur kan. Siapa yang join kelas tadabbur kita, cuba angkat tangan. Jadi saya jawab soalan. Siapa yang join kelas tadabbur kita yang biasa pada hari Rabu tu, cuba angkat tangan. Sebab kita dah selesai ke 6 surah kan. 7 surah pilihan dan berbaki 1 surah sahaja lagi kan. Iaitu surah apa, tuan-puan? Cuba komen. Apa yang Ar-Rahman kita belum. Allah, surah Ar-Rahman yang terakhir, last. Ini adalah surah Ar-Rahman yang di dalamnya tentang rahmat Allah sahaja. Kita akan kenal sisi rahmat Allah dalam surah ni. Sebab dalam Asmaul Husna tidak ada nama surah yang diambil daripada Asmaul Husna. Cuba tuan-puan cek indeks dalam Quran, ada tak nama-nama Allah yang dinamakan dengan Asmaul Husna? Tidak ada, tuan-puan. Yang ada hanyalah Ar-Rahman sahaja. Kalau ada Ar-Rahman ni, kenapa Allah pilih Ar-Rahman sebagai nama surah? Sebagai nama surah. Dan dalam Quran, dalam surah Ar-Rahman ni, ada satu ayat yang Allah sebut berulang-ulang kali. Sebanyak 31 kali, tuan-tuan. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat apa lagi yang kamu nak dustakan? Ni ayat ni sangat familiar bagi kita. Sangat familiar bagi kita. Dan surah ni semuanya tentang rahmat Allah. Yang kita hari ni dengar dah cukup impresif dah. Dah cukup menggembira dan membahagikan kita dah. Kita ada Tuhan yang sangat maha cinta ni. Dan nanti Allah kenalkan diri dia. Allah akan perkenalkan diri dia lebih dalam dan lebih lanjut dalam surah Ar-Rahman yang akan kita belajar insya-Allah pada 11 Jun Rabu minggu depan. Cuma malam ni kita tak adakanlah kelas tu sebab kita nak bagi laluan untuk kita kenal Allah melalui hari Arafah. Sebab setiap hari adalah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ibadah ni ada cara bagaimana Allah perkenalkan diri dia. Maka orang yang paling banyak ibadah, paling banyak amal, mereka lah adalah orang yang paling mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ulama-ulama tauhid, mereka tak kata
Belajar ilmu tauhid itu kenal Allah betul-betul, tak? Ilmu tauhid tu teori, hanya garisan untuk kenal Allah macam mana. Betul tak? Tapi nak kenal Allah sebenar-benarnya, para ulama tauhid sebut dengan amalan, dengan ibadah. Ibadah tu adalah cara kita kenal Allah. Dalam hari Arafah ni, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kita kenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Sama dengan nama hari Arafah, kenal. So hari Arafah ni kita kenal lebih dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh insya-Allah tuan-puan. Siapa yang nak join kelas Ar-Rahman itu, kita akan sebar link tu dalam grup yang tuan-puan ada, dan saya akan bagi juga sisipan doa akhirat, doa akhirat yang saya telah sebutkan tadi, tapi tulis secara proper lagi lah. Nanti tuan-tuan boleh lihat dalam grup tu insya-Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekejap, ada tak soalan-soalan yang mungkin saya boleh raikan dekat sini? Puan Atia Rahman tanya, Ustaz, tuan-puan ada waktu lagi tak untuk kita Q&A ni? Kalau waktu lapang tak apa. Ya, ada Ustaz, ada insya-Allah. Sesiapa yang dah ada urusan, tak apa, boleh berakhir. Saya ada lagi satu Ustaz lepas ni dengan Ustaz Ammar. Idai. Faham? Ustaz, waktu Arafah yang setepatnya adakah selepas zuhur maghrib atau dari maghrib ke maghrib? Dan adakah kita mengikutkan hari Arafah di Saudi ataupun kiraan Hujjah tu negeri tempat kita berada? Faham? Kita kena beza hari Arafah dengan waktu wukuf di Arafah. Beza tau. Hari Arafah tu adalah 9 Zulhijjah, bermula maghrib esok. Kita ikut waktu tempatan. Maghrib esok, malam Jumaat tu, sampailah ke maghrib, itu adalah hari Arafah. Okay, hari Arafah. Semua tu ada fadilat dia, keutamaan dia. Tapi kalau waktu wukuf di Arafah, itu zuhur sampai ke maghrib. Orang-orang yang pergi haji tu, duduk kat Jabal Rahmah tu, lembah Uranah tu, dia bila? Itu zuhur sampai tenggelam matahari. Itu waktu wukuf di Arafah. Dan waktu mustajab doa yang memang absolutely mustajab bila? Wukuf di Arafah tu. Waktu wukuf di Arafah. Jadi, tuan-puan, kita nak ikut waktu wukuf di Arafah itu di Mekah ataupun ikut waktu kita? Sebab wukuf di Arafah tu tak ada dekat kita ni. Kat Malaysia tak ada wukuf. Kat Malaysia ada hari Arafah, ada. Wukuf Arafah tak ada. Betul tak? Jadi para ulama' bincang bab ni. Saya tak ada ilmu. Saya kongsikan apa yang para ulama' bincang, kemudian saya simpulkan. Dengar baik-baik. Supaya kita tidak terkeliru lagi lepas ni. Bahawa ada sebahagian para ulama' kata kena ikut waktu tempatan juga. Kena ikut waktu tempatan tanpa perlu untuk kita matchkan waktu tempatan ni dengan hari di Mekah. Sebab bagi mereka faham setiap tempat, setiap waktu, setiap titik dalam bumi ni ada keistimewaan yang Allah letak. Sebagaimana Allah letak di Mekah, di Arafah sana, Allah yang sama juga bagi kelebihan tu di tempat ini. Itu satu pandangan. Ada sebahagian pandangan lain kata, boleh je kalau kita nak matchkan, synchronizekan, synckan waktu di Arafah tu dengan Malaysia. Contoh, wukuf di Arafah tu esok tu. Esok 9 Zulhijjah, waktu Mekah sekarang 8. Esok 9 Zulhijjah. Jadi esok, saya tak sure pukul berapa, tapi esok 9 Zulhijjah. Tuan-puan kalau tengok timing dia, saya tak sure, pukul 11 pagi kot. Bolehlah kita match kan. So kalau orang memilih pandangan untuk berdoa, untuk dia matchkan waktu wukuf di Arafah di Mekah, tidak ada masalah pun. Dan tidak ada larangan pun. Mungkin orang yang berdoa tu suasana hati dia lebih khusyuk, lebih ada feeling tu sebab dia rasa orang wukuf di Arafah. Boleh lah. Dan tidak ada halangan pun. Boleh, tidak ada masalah. So, kalau orang yang buat macam tu, dia kena combo, esok pun dia kena buat juga. Bukan maknanya bila dah buat ni, esok tak apa dah sebab orang wukuf dah balik. Tak boleh lah, kita kena
kita kena raikan dua-dua waktu lah. Macam tu. Boleh dah? So tak ada masalah. Yang salah apa? Yang salah adalah yang menyalah-nyalahkan. Kata mana dia tak boleh buat. Tak boleh buat, kena ikut ni. Yang salah adalah menyalahkan. Dua-dua waktu tak ada masalah. Kalau orang buat dua-dua waktu, maknanya dia dapat kemungkinan dua-dua fadilat. Betul tak? Kalau orang buat dua-dua, dia dapat kemungkinan dua-dua fadilat tu dua-dua dia dapat. Macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Faham tak ni? Esok kita hari tarwiyah kan Ustaz? Betul. Esok adalah hari tarwiyah. Esok adalah hari tarwiyah. Hari tarwiyah ni pun tak kurang dia punya kelebihan dia. Tapi hari Arafah tu adalah kemuncak dia. Hari tarwiyah tu kenapa dinamakan tarwiyah? Sebab Nabi Ibrahim diperintahkan untuk sembelih anaknya Nabi Ismail pada hari tarwiyah tu. Pada hari tarwiyah. Sebab masa Allah bagi perintah tu, Nabi Ibrahim dia terfikir-fikir. Buat ke tak buat? Perintah tu sangat berat untuk Nabi Ibrahim buat. Bayangkan dah lama tak jumpa anak yang masih bayi. Tiba-tiba momen pertama jumpa tu Allah terus suruh sembelih. Ayah yang mana tak ada getaran untuk lakukan tu. Jadi momen Nabi Ibrahim berfikir-fikir, nama dia Yarwu. Iaitu itu yang dinamakan tarwiyah. Ataupun sebahagian yang lain sebut tarwiyah tu dinamakan kerana pada waktu itu orang-orang yang berada di Arafah mula mencari-cari air untuk minum. Sebab tarwiyah tu maknanya menghilangkan dahaga. Tak apalah tu. Wallahu ta'ala alam. Saya harap apa yang saya kongsikan pada malam ini memberikan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa taufik untuk kita semua lakukan ibadah kebaikan. Saya sendiri bergelut untuk lakukan hal-hal yang kebaikan. Mungkin tuan-puan yang jauh lebih banyak amalan dia, mungkin tempat di mana saya boleh menumpang kebaikan itu, dan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagaimana mengumpulkan kita di sini, Allah mengumpulkan kita juga di sana insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah beri kepada kita taufik untuk juga melakukan haji, jadi orang yang mampu daripada sudut fizikalnya, kewangannya, kesehatannya, keselamatannya untuk melakukan haji juga nanti insya-Allah. Amin rabbal alamin. Kita kena berazam dan niat buat haji. Walaupun kita masih muda, walaupun kita rasa macam tak mampu, niat untuk haji tu wajib rukun Islam. Kena niat juga. Kita tak tahu macam mana Allah nak takdirkan untuk kita sampai ke sana. Kita rasa macam tak kot. Aku punya giliran haji pun 2086. Maknanya puluhan tahun lagi entah hidup tak niat tu tetap kena wujudkan. Walaupun kita rasa realiti tak memungkinkan, niat tu kena pasak dalam-dalam. Sebab cara Allah nak buat, nak izinkan, dia tak mengikut sistem dunia yang penuh dengan kerumitan ni. So niat insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempertemukan kita dan jemput sertai surah Ar-Rahman kita. 11 Jun minggu depan kita akan adakan kelas tersebut, dan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah.